Dah lama aku tak berborak dekat korang dalam video-video macam gini. Hari ni aku nak cerita dekat korang tentang the top 5 best drifters yang aku rasa paling perform setakat ni. Kenapa aku pilih topik ni? Sebab kita sekarang ada Astra Drift Division. Kalau korang ni peminat Motomaniac, followers Motomaniac, mesti korang up to date tentang kita punya kereta terbaru iaitu Nissan Silvia S15 yang mana kita buat memang fully track spec, fully competition spec untuk kita pakai join competition. Alhamdulillah baru-baru ni kita ada join competition dekat Modifighter Festival 2026. Kita masuk dua kategori New Gen dan juga Novice. Aku ni memang tak pernah ada experience untuk bertandem, tapi Alhamdulillah aku dapat nombor 3 dekat dalam Novice punya kategori dan aku dapat juga nombor 2 dekat dalam New Gen punya kategori. Qualifying aku nombor 1 untuk dua-dua kategori. Punyalah nak dikatakan talented, tapi tak apa, kita tengok kita punya next competition. InsyaAllah dalam bulan 3, 6 hari bulan sampai 8 hari bulan Mac, kita akan ada competition JDM, Johor Drift Masters dekat Johor Keluang, yang mana kita akan bawa kita punya kereta S15 dan juga S14 untuk compete dekat JDM. Jadi so apa-apa update kalau korang nak, korang boleh follow Motomaniac, follow kita punya update terkini. Dan at the same time, macam baju yang aku pakai sekarang, baju daripada Motomaniac sendiri, korang boleh dapatkan dekat www.motomaniac.easy.co ataupun korang boleh dapatkan dekat TikTok shop kita orang. Baju-baju yang memang cantik-cantik. Next kita akan keluarkan Astra Drift Division punya collection, yang mana korang boleh tengok kat belakang ni. Memang cantik-cantik. So kalau korang nak relate dengan kita orang, bolehlah dapatkan merchandise kita orang dekat website ataupun dekat TikTok shop kita orang. Alright, untuk idola kita yang pertama, siapakah dia? Mamat ni kalau tak ada kereta dia, kalau korang sebut pasal drift lah sekalipun, mesti korang akan teringat nama dia kalau korang ni betul-betul budak kereta dan juga follow dengan culture drift ni. Siapakah dia? Keiichi Tsuchiya. Keiichi Tsuchiya dia merupakan seorang legend yang dia dan juga kereta EE86 dia ni beraksi untuk main drift. Kalau tak disebabkan video oleh Plus P, Keiichi ni tak akan famous. Sebab apa? Sebab daripada video Plus P ni, ia telah menjadi kitab untuk budak-budak drift nak follow, nak belajar macam mana nak drift. Dan untuk pengetahuan korang, Keiichi Tsuchiya dilahirkan pada 30 Januari 1956 dan kereta yang dia bawa EE86 tu, ia merupakan kereta Corolla yang biasa. Kalau dekat Jepun tu orang ingat kereta Corolla biasa je. Tapi disebabkan Keiichi Tsuchiya ni, dia proof yang orang kat luar sana salah. With the right tools, with the right setup, kau boleh buat kereta tu untuk main drift at a higher level, at a competition level. Tapi korang jangan ingat kereta Beza korang boleh drift. Andai kata kalau korang tukar rear wheel boleh lah. Tapi kalau kereta Beza korang front wheel, korang nak buat drift, itu memang dah silap. Dah salah haluan, salah hala tuju. Selain daripada itu, Keiichi Tsuchiya juga pernah menjadi konsultan drift untuk movie Initial D dan juga movie Wangan Midnight. Kau bayangkan sampai tahap orang panggil kau untuk jadi konsultan drift. Bukan setakat itu saja reputasi dia, dia pernah compete juga dekat dalam D1GP, menjadi judge dekat dalam D1GP dan menjadi commentator host bahasa Jepun untuk Formula Drift. Dia punya level ni orang cakap God level. Kalau dalam game tu memang ultimate lah, memang paling tinggi ni. Sebab apa? Sebab dia ni ibarat founder kepada drift. Orang semua lepas dia main, lepas dia famous kan, baru orang start follow, baru orang start buka mata tentang sukan drift ni. Dan untuk pengetahuan korang juga, Keiichi Tsuchiya ada dia punya drift series yang tersendiri yang dipanggil Drift Muscle untuk amateur driver belajar, dan countless of times dia menjadi feature dekat dalam video option dan juga Drift Tengoku. So kalau korang punya passion ni adalah drifting, aku rasa korang boleh berterima kasih dekat Keiichi Tsuchiya. Jadi untuk orang yang kedua ni aku boleh mengatakan bahawa dia adalah kambing aku. Apakah itu kambing? Good. Greatest of all time. Siapakah dia? James Dean. Idola aku yang zaman sekarang punya idola memang dia. Sebab apa? Orang panggil dia The Machine. Orang yang diberi nama macam The Machine ni sebenarnya atas sebab dia terlalu gempar. Kenapa? Sebab dia pernah compete dekat dalam Drift Masters dan dia juga pernah compete dekat dalam Formula Drift. Tapi bukan itu saja, dia menang dua-dua tu nombor 1. Sebab itulah orang panggil dia ni The Machine. Dia macam tak ada emotion, relax, main relax. Apa yang dia buat tu semua dah calculated, and disebabkan dia punya skill itulah dia memenangi competition yang terbesar dalam dunia sekarang ni, iaitu Formula Drift dan juga Drift Masters. Kalau korang tengok James Dean ni, dia dilahirkan
pada 14 Oktober tahun 1991. Memang daripada dulu lagi dia main dekat dalam IDC, Irish Drifting Competition. Irish Drifting Championship. Memang dia ni dah di-set upkan untuk greatness. Sebab apa? Sebab semua dia tapau, semua dia menang. Competition dia pernah menang. Formula Drift, dia menjadi juara sebanyak 5 kali. Drift All Stars sebanyak 4 kali dia juara. Oman International Drifting Championship dia menang sebanyak 4 kali. Drift Masters, competition atas Soho yang kita orang pernah buat satu video tentang Drift Masters ni sendiri, dia menang dah 3 kali dia jadi juara. Dan macam-macam lagi European Drift Championship. Daripada dia punya track record ni, aku rasa korang tak boleh nak deny bahawa dia memang the greatest of all time setakat ni. Sebab apa? Sebab untuk kau menang champion, untuk satu competition, satu championship event, memang sangat tight. Unless kau memang talented, unless memang kau put in the hard work, study session, theory session, drifting session, semua ada, memang kau boleh capai dekat satu tahap macam gini. Ini dia dah menang memang berbelas-belas dari menang championship serata dunia. Dan untuk pengetahuan korang juga, James Dean juga pemegang rekod Guinness World Book of Record tandem 2 biji kereta drift selama 28 kilo. Kau bayangkan gila tak gila. Dia buat dengan partner dia Ahmad Daham. Bukan Ahmad Idham. Ahmad Idham yang buat movie tu. Ini Ahmad Daham, Oman punya orang. Dia tandem sekali untuk mendapatkan up to 30 kilo Guinness World Book of Record. Tandem paling panjang dalam dunia. Aku ada cerita serba sedikit tentang James Dean ni. Korang boleh tengok dekat video yang kita pernah buat. So, kalau korang nak tengok, check it out. Apa-apa pun, he is by far my goat. Kenapa bateri Astra adalah bateri pilihan terbaik untuk korang? Sebab bateri Astra dah terjual lebih daripada 2 juta unit. Tapi korang mesti tertanya kan, apa yang korang akan dapat jika beli bateri Astra? Yang pertama, nationwide warranty. Tak kisahlah korang beli dekat Johor, tapi tiba-tiba bateri korang kong dekat Kelantan. Jangan risau, satu Malaysia kita orang cover. Yang kedua, bateri Astra ni adalah bateri yang pertama yang diiktiraf sendiri untuk semua model kereta. So, dah confirm lah selamat untuk digunakan. Dan yang ketiga, ini paling best. Kalau korang beli bateri Astra, korang akan dapat auto percuma, perlindungan kemalangan peribadi sehingga rem RM7,000. Banyak kan kelebihan Astra ni? So, tunggu apa lagi? Cepat, beli bateri Astra sekarang. Astra, bateri pilihan mekanik. Untuk nombor 3 ni, aku nak cerita pasal dominasi, domination, dominate sport tu. Kalau nak cerita pasal domination ni ada macam-macam, macam Bayern Munich dominate Bundesliga. Macam kalau aku rasa Liverpool lah, dominate EPL. Kalau kita tengok Mercedes dominate F1. Kita tengok sports yang ada dekat dunia ni, banyak yang dah dominasikan dia punya sports tu dengan memenangi macam-macam competition, memenangi macam-macam championship. Jadi, untuk kali ni aku nak cerita untuk nombor 3, salah seorang idola aku juga, Piotr Wicek. Siapakah Piotr Wicek ni? Piotr Wicek ni merupakan 5 kali pemenang Drift Masters daripada tahun 2014, 2015, 2016, 2021 dan juga 2022. Dan dia juga 3-time champion untuk King of Riga di Poland. Dilahirkan pada 27 Julai 1990 di Poland. Dia membuat dia punya debut dekat dalam competition Drift Masters Championship, dan daripada situ orang memang dah boleh nampak Mamat ni memang ada talent. Dan pada tahun 2017 dia provekan dekat semua orang bahawa dia ni satu hari nanti akan dominate sports drift ni. Dengan apa? Dengan memenangi award Rookie of the Year Formula Drift pada tahun 2017. Kau ingat senang nak dapat. Tapi apa-apa pun, kalau kita boleh tengok daripada track record dia, memang favourite place dia untuk compete adalah King of Riga. 3 kali dia menang championship dekat sana. And currently, Piotr Wicek adalah King of Riga. Memang padu, memang gempak. Kalau korang dekat luar sana dapat pecahkan rekod the most wins dekat dalam Formula Drift, apakah korang akan buat? Kalau korang tanya aku tak boleh nak jawab. Tapi korang boleh tanya Fredrik Asbo. Fredrik Asbo dilahirkan di Norway pada 18 Ogos 1985. Fredrik Asbo ni bukan sahaja champion untuk Formula Drift, tapi dia juga merupakan stunt driver untuk filem-filem kat luar sana. Fredrik Asbo pernah memenangi championship di Formula Drift sebanyak 3 kali daripada tahun 2015, 2021 dan juga 2022. Untuk pengetahuan korang, Fredrik Asbo ni masih lagi racing di bawah
tim yang bernama Papadakis Racing, bukan Astra Drift Division. Astra Drift Division, Mike Faizi. Dia join pada tahun 2010 as a privateer dan memenangi Rookie of the Year pada tahun 2010 tu juga. Kemudian pada tahun 2011 dia race under Papadakis Racing menggantikan Tanner Faust. Kalau korang peminat drift, mesti korang akan kenal siapakah dia, Tanner Faust. Tanner mengundurkan diri daripada Papadakis Racing dan Frederick Asbo masuk untuk menggantikan tempat Tanner, dan pada tahun 2015 Frederick Asbo membawa championship kepada Papadakis Racing. Untuk nombor 5, last kali aku kalau cakap dekat korang tentang satu scene ni, kereta merah Toyota Chaser melompat-lompat drift dekat Ebisu. Siapakah dia? Of course, kita punya king, Daigo Saito. Dilahirkan pada 7 Mac 1980, Daigo Saito mula berkecimpung dekat dalam dunia motorsport ni dengan race motor. Kalau korang nak percaya ke tak percaya ikut suka hati korang, tapi dia memang start dengan race motor dulu. Dan waktu dia tengah race dulu, waktu dia muda-muda, zaman muda-mudi dulu, dia terserempak dengan orang tengah main drift dekat Karuizawa. Daripada situlah dia jatuh cinta dengan sukan drift, dengan art yang diberikan oleh kereta waktu tengah drift. Serong, heret baik-baiknya. Pada tahun 2004, dia debut dekat dalam competition D1GP bersama kereta Toyota Chaser dia, JZX90. Dan he kept on climbing, kept on proving himself. Pada tahun 2008, dia memenangi his first ever D1GP Championship. Dan pada tahun 2012, dia masuk dalam competition Formula Drift, memenangi competition tu, menjadi champion dan juga menjadi Rookie of the Year untuk tahun yang sama. Dalam nama Daigo Saito ni, dia dah memenangi 4 D1GP, 3 Formula Drift Asia dan 1 Formula Drift Championship. Dan dia telah mengukirkan nama dia dengan usaha-usaha dia sebagai salah seorang drifter yang paling skillful dan juga paling respected among all other drifters and everyone in the whole wide world. Jadi, itu saja 5 orang yang aku ceritakan dekat korang. Andai katalah ada rezeki kan, usaha yang kita orang masukkan dekat dalam Astra Drift Division ni, insya-Allah nama Mike Faizi akan berada dekat dalam top 5 dunia juga. Doakan. Jadi apa-apa pun, kalau korang dekat luar sana ada masalah bateri, korang boleh Roger Astra. Dah susah-susah kita orang buat kereta masuk main drift, livery cantik gila Babs punya kan, letak Astra bateri sebesar-besar. Takkan korang tak nak pakai lagi bateri Astra weh. Kereta drift aku semua bateri Astra. Sebab apa aku suruh korang pakai bateri Astra? Bateri Astra adalah bateri pilihan mekanik, bateri yang ada nationwide warranty assist. Kau pakai, kau pasang dekat workshop A dekat KL, kau kong dekat Johor kita boleh cover korang. Tak payah nak kena naik towing pergi ke KL balik. Kita ada perlindungan peribadi, insurance up to RM7,000 additional value dekat korang. Dan kita juga ada SIREM certification untuk semua model kereta. Kita yang pertama yang nak buat dekat dalam Malaysia ni. Bateri-bateri lain tak ada SIREM untuk semua model. Percaya cakap aku. Kita orang yang pertama memang dah check. SIREM bermaksud kereta korang selamat kalau nak pakai bateri Astra ni untuk jangka masa yang panjang. Warranty up to 18 bulan, mana nak bagi. So kalau korang nak, sila Roger Astra, dapatkan bateri korang, dapatkan bateri Astra dekat bengkel-bengkel berdekatan korang. Papa Roger, see you guys, ciao.